Okay, untuk nak tarik pelanggan datang ke kedai kita, ada kaedah yang Ustaz akan kongsikan kepada anda. Yang mana anda kalau boleh, anda semayang hajat 2 rakaat di kedai anda, dia letak restoran ke ataupun tempat, ataupun kalau kedai anda sempit, tak boleh, anda semayang kat rumah. Anda semayang, letakkan air ke depan, selepas anda semayang hajat 2 rakaat tu, anda baca Fatihah 1 kali dan ayat kursi 7 kali. Ingatlah, ayat kursi 7 kali, ayat terakhir tu iaitu wala yaudu hifzuma wa huwal aliyyul azim tu, anda ulang 70 kali, anda tiup pada air tersebut, insya-Allah anda doa, angkat tangan doa, ya Allah Tuhanku, aku mohon padamu, ya Allah Tuhanku, lariskan belakang. Jadi anda renjiskan dia. Kalau boleh, anda masuk pintu depan kedai anda tu, anda ke kanan dulu, ke kanan, anda renjis ke kanan ataupun anda spray ke kanan sambil membaca ayat kursi. Anda itu insya-Allah tuan semua dengan baca Fatihah 1 kali dan juga ayat kursi 7 kali akan dapat menarik pelanggan-pelanggan anda untuk datang ke kedai anda ataupun untuk memberi produk anda ataupun apa saja tuan semua. Tuan-tuan boleh gunakan kaedah ini untuk untuk kerezekian anda. Insya-Allah yang baik tuan kongsikan kepada sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.